Aku tengah meeting dan sound. Oh dia masuk. Alhamdulillah double. Nampak. Turn right. Oh yang ni. Yang ni ke? Orang tak boleh. Alamak. So sebenarnya gimana ni? Dalam mikrofon. Catering boleh tadi sama-sama mencari ke ni. Ada Grab bang? Tengah buat Okey. Okey, terima kasih. Dah kan? Oh ada lagi? Alright, thank you. Asam pedas pantai laut. 121 TOS. Ini pun dah Head north on Jalan Pantai, then in 20 meters. 1890 dengan air. Alah, ini tak ada duit kecil ke? Ada ni? Saya memang tak ada bawa cash tau. Dia ada QR. Saya memang tak ada bawa cash. Boleh. Saya bukan cashier. Memang tak ada bawa cash. Tak maaf lekap. Bayar cash, sediakan duit kecil. Grab pun dah mention awal-awal dalam chat, bila mana kau order cash, kau kena sediakan duit kecil. Bila jadi macam ni, memang dah buat ni silai. Okey, thank you Alhamdulillah. Rezeki pun begitu. Dapat sempat. Boleh lah, ada rezeki. Yang dia rasa bersalah. Awak punya barang tak sampai RM20, awak nak bayar dia RM100. Awak ingat saya ada bawa peti cash